Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan subjek isu semasa dan cabaran masa depan. Subjek ini mempunyai kodnya tersendiri iaitu GISC 1082. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nurul Syahira binti Norizam dan lebih dikenali sebagai Syahira. Saya dari unit Bahasa Melayu 2. Subjek ini telah diajar oleh pensyarah saya yang bernama Puan Nur Ashikin binti Osman. Baiklah, apakah isu yang dapat saya kongsikan yang dapat saya bentangkan pada hari ini? Yang pertama, isu persempadanan udara. Yang kedua, isu persempadanan laut. Yang ketiga, isu persempadanan darat. Yang keempat, isu kemelesetan ekonomi. Yang kelima, isu pandemik. Seterusnya, isu perubahan geopolitik. Dan yang terakhir, isu harga petroleum. Baiklah, terlebih dahulu kita kupaskan isu pertama iaitu isu persempadanan udara. Pertama sekali, isu yang telah saya kaji iaitu 16 pesawat Cina menceroboh ruang udara nasional di atas zon maritim Malaysia. Perkara ini telah terjadi pada 31 Mei 2021. Pesawat-pesawat tersebut dikesan terbang secara formasi taktikal in-trail pada jarak 60 batu nautika di antara satu dengan yang lain. Formasi panjang tersebut juga telah terbang dengan pattern dan haluan yang sama menggunakan satu titik laluan masuk dan keluar. Pesawat-pesawat tersebut telah dikesan terbang pada ketinggian antara 23,000 kaki sehingga 27,000 kaki dengan kelajuan 290 knots melalui Singapore FIR sebelum memasuki ruang udara zon maritim Malaysia. Menurut TUDM, pesawat-pesawat ini kemudiannya mengubah arah penerbangan di ruang udara berting Patinggi Ali yang berkepentingan kepada negara. Pesawat-pesawat itu seterusnya terbang menghampiri 60 batu nautika dari pesisir pantai wilayah Sarawak yang dikhawatiri akan mengancam kedaulatan negara. Pencerobohan ruang udara oleh 16 pesawat People's Liberation Army Air Force PLAAF China itu adalah insiden yang sangat serius yang mengancam kedaulatan negara dan keselamatan penerbangan berdasarkan kepadatan trafik udara di laluan penerbangan Airways di Kota Kinabalu Flight Information Region. Malaysia tidak pasti akan motif pencerobohan ruang udara oleh PLAAF. Tetapi, tidak salah untuk Malaysia bersikap curiga kerana pencerobohan itu jelas melanggar kedaulatan negara dan merupakan satu bentuk ancaman negara. China memang cukup terkenal dengan tindakan provokasi di Laut Cina Selatan, bukan sahaja terhadap Malaysia tetapi juga terhadap negara lain seperti Vietnam dan Filipina. Baiklah, tindakan yang dilakukan oleh Malaysia untuk menangani isu persempadanan udara ini ialah Kementerian Luar melalui Wisma Putra telah memanggil Duta Besar China ke Malaysia untuk meminta penjelasan berkenaan insiden tersebut. Tambahan lagi, Malaysia turut menyerahkan surat bantahan kepada Duta Besar China itu supaya ketidakpuasan hati kerajaan Malaysia itu dapat disampaikan kepada pentadbiran di Beijing. Dalam memastikan kejayaan Ops Curiga, TUDM menggunakan radar-radar jarak jauh miliknya yang ditempatkan di beberapa lokasi strategik di seluruh negara. Selain itu, pesawat-pesawat juang diletakkan dalam keadaan bersedia 24 jam untuk meminta pesawat asing sekiranya ada. Ops Curiga turut melibatkan operasi permintaan atau visual atau radio kontak dengan pesawat-pesawat yang tidak dikenali. Berikut merupakan keratan akhbar yang telah saya rujuk dalam proses mencari maklumat ini. Seterusnya, kesan persempadanan udara ini telah menyebabkan perbelanjaan ketenteraan dipertingkatkan untuk memperkukuh keupayaan pertahanan udara. Hal ini dikatakan demikian kerana pencerobohan ini menunjukkan mesej yang jelas kepada kerajaan dan rakyat bahawa Malaysia tidak boleh memandang enteng pada keperluan TUDM yang sangat mendesak. Sejak sekian lama, TUDM telah menyatakan hasrat untuk memiliki pesawat baharu melalui
perolehan MRCA Multi Role Combat Aircraft dan LCA Light Combat Aircraft. Pesawat MRCA seperti U-4 Fighter, Typhoon and Dassault Rafale adalah perlu bagi melengkapi pesawat berkeupayaan tinggi sedia ada TUDM seperti Su-30 MKM dan F-A-18D Hornet. Selain itu, hubungan diplomatik dapat dipupuk jika Malaysia mengambil langkah jaga-jaga. Pihak kerajaan mampu mengambil tindakan tegas terhadap perkara yang berlaku untuk memastikan keamanan negara terjamin. Apabila kesemua langkah dapat diambil serius oleh kerajaan, ianya akan mewujudkan kesan terhadap sosial negara seperti rakyat Malaysia hidup dalam keamanan tanpa berlaku kebimbangan akan keselamatan negara sekaligus membentuk negara yang berkembang. Isu seterusnya ialah isu persempadanan laut. Isu ini menyebabkan berlakunya konflik persempadanan laut dan tuntutan ke atas Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan terus menjadi konflik besar di rantau Asia Tenggara. Selain negara-negara Asian seperti Filipina, Brunei, Malaysia dan Vietnam, negara berkuasa besar seperti China dan Taiwan turut menuntut seluruh atau sebahagian wilayah di Kepulauan Spratly. Hal ini kerana Kepulauan Spratly disahkan memiliki sumber mineral dan minyak. Bagi Malaysia, hanya pulau layang-layang yang menjadi lambang kedaulatan negara di tengah laut Cina Selatan itu sehingga kini. Pada awal 1980-an, pulau layang-layang belum lagi wujud. Sebaliknya, hanya terdapat sebuah terumbu karang sahaja. Namun, hasil kebijaksanaan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau telah mengarahkan pasukan komando negara untuk menawan terumbu karang tersebut dan dijadikan sebuah pulau. Menurut Ali Alwi 1991 menyatakan bahawa permulaan kepada krisis dan konflik Laut Cina Selatan berasaskan kepada perebutan gugusan-gugusan kepulauan kecil di Laut Cina Selatan yang memiliki 4 gugusan pulai iaitu Peratas, Paracel, Marcellus Field dan Spratly. Daripada keempat-empat pulau itu, hanya 2 pulau sahaja yang menjadi rebutan iaitu Paracel dan Spratly yang dituntut oleh 6 buah negara iaitu Brunei, Filipina, China, Vietnam, Taiwan dan Malaysia. Krisis pergerutan oleh ke-6 kepulauan itu terjadi selepas Jepun menyerah kalah dan meninggalkan Kepulauan Spratly semasa Perang Dunia Kedua. Seterusnya, tindakan yang diambil oleh Malaysia dalam isu persempadanan laut. Pada masa yang sama, konflik Kepulauan Spratly turut melibatkan Pulau Layang-Layang atau Terumbu Layang-Layang, iaitu sebuah pulau yang merupakan sebahagian daripada gugusan Kepulauan Spratly. Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepunyaan Malaysia kerana kedudukannya yang berada berhampiran dengan Sabah. Pulau ini juga dituntut oleh China, Taiwan, Filipina dan Vietnam. Pulau ini merupakan tuntutan negara Malaysia terhadap sebahagian daripada pemilikan Kepulauan Spratly kerana kedudukannya yang berdekatan dengan kawasan berhampiran Sabah. Setelah kerajaan Malaysia mengisytiharkan terumbu-terumbu pulau layang-layang itu terletak dalam perairan zon ekonomi eksklusif Malaysia pada 20 September 1979, Kabinet Malaysia telah mengarahkan agar kajian dilakukan untuk mendirikan tugu dan penempatan beberapa buah terumbu batu yang berada di dalam wilayah negara. Pada Mei 1983, 18 anggota pasukan khas laut Pascal TLDM ditempatkan di terumbu layang-layang. Pangkalan TLDM di terumbu layang-layang berjaya mengurangkan jumlah pencerobohan nelayan asing dan tentera asing di perairan tersebut.
Pasukan TLDM berkawal 24 jam sehari bagi mengawasi perairan terumbu negara yang kaya dengan sumber asli marin yang menjadi rebutan nelayan dan kuasa asing. Selain itu, Malaysia telah menjalankan strategi dengan melaksanakan pembangunan yang paling pesat di kepulauan tersebut berbanding negara lain. Seterusnya, persediaan menghadapi sebarang konflik di Kepulauan Spratly dan juga sebagai senjata mencegah rintangan bagi menghadapi ancaman China. Berikut merupakan hasil rujukan yang telah saya kaji. Kesan persempadanan laut menyebabkan ekonomi Malaysia terpelihara jika Malaysia mengawal kawasan ini. Selain itu, kerajaan menunjukkan ketegasan untuk mempertahankan kedaulatan negara seiring dengan pengekalan kestabilan hubungan diplomatik. Dengan kemasukan pesawat-pesawat Sukhoi Su-30 MKM menyediakan negara dengan sistem pertahanan yang mempunyai kemampuan untuk menguasai udara dari jarak yang jauh. Kehebatan pangkalan tentera udara terapung Malaysia di Pulau Layang-Layang berjaya mengurangkan pencerobohan nelayan dan tentera asing di perairan tersebut. Keamanan dan keselamatan negara juga tidak tergugat. Para nelayan juga tidak kehilangan punca pendapatan. Kesemua kesan ini menjurus ke arah pembangunan negara. Seterusnya, isu ketiga iaitu persempadanan darat. Isu ini berkaitan dengan krisis pencerobohan Lahad Datu Sabah. Krisis pencerobohan ini berkait dengan insiden diplomatik sejurus 235 orang Filipina bersenjata mendarat di Kampung Tanduo, daerah Lahad Datu Sabah pada 11 Februari 2013. Kumpulan tersebut menggelarkan diri mereka sebagai Angkatan Keselamatan Diraja Kesultanan Sulu dan Borneo Utara AKDK SBU. Telah dihantar oleh Jamalul Kiram III yang merupakan salah seorang daripada pihak yang menuntut takhta Kesultanan Sulu. Jamalul Kiram III menyatakan bahawa matlamat mereka adalah untuk menuntut kembali wilayah mereka di bahagian timur Sabah yang dahulunya dikenali sebagai Borneo Utara yang masih tidak dapat diselesaikan. Krisis ini telah berlakunya pertelingkahan menuntut kawasan nasional. Dalam konflik yang berlanjutan, Filipina telah mempertikaikan pendudukan Malaysia ke atas negeri Sabah. Faktor tuntutan ini adalah kerana wilayah Kesultanan Sulu itu tuntutan di Mahkamah Antarabangsa. Pada 23 Oktober 2001, Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa Sabah dan kawasan kepulauannya adalah di bawah Persekutuan Malaysia. Tambahan lagi, tuntutan terhadap takhta Kesultanan Sulu. Jamalul Kiram III bukanlah satu-satunya individu yang mengaku sebagai Sultan Sulu. Banyak pihak yang membuat pengakuan sebagai pewaris takhta Kesultanan Sulu. Seterusnya, tindakan yang dilakukan oleh Malaysia terhadap persempadanan darat. Pertama, Malaysia telah meningkatkan anggota keselamatan bagi meningkatkan kawalan keselamatan. Kerajaan telah menggandakan bilangan polis dan tentera dengan menggerakkan pegawai regimen askar melalui kawasan itu. Selain itu, menghantar pesawat pejuang dan pengeboman. Pada 5 Mac 2013, tepat jam 7 pagi, TUDM telah menghantar 3 buah pesawat pejuangnya FA-18 Bonnet dan 5 buah Hawk bagi melancarkan serangan bom dari udara ke kawasan yang dikatakan tempat persembunyian pengikut Abidumuddin. Kemudian mewujudkan Eskom dan S-Zone. Kewujudan ini bertujuan untuk memperkuat keselamatan maritim di bahagian timur Sabah. Berikut merupakan peta di mana kawasan Lahad Datu yang telah dicerobohi. Antara langkah yang telah dilakukan oleh Malaysia yang memberi kesan kepada pembangunan Malaysia ialah keselamatan di pantai timur Sabah semakin meningkat dengan wujudnya penubuhan Eskom dan S-Zone. Tambahan
Tambahan lagi, memupuk semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia sekaligus meningkatkan kesedaran rakyat tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian, kerajaan dapat meningkatkan pelaburan dan pembangunan seperti kem tentera, balai polis, pos kawalan dan radar pemantauan di Sabah. Seterusnya, isu kemelesetan ekonomi. Isu ini terpalit dengan berlakunya inflasi Malaysia yang meningkat kepada 1.8% pada September 2024. Mata indeks mencatatkan 133.2 berbanding 130.8 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis tentang inflasi, inflasi Malaysia pada September 2024 meningkat lebih rendah kepada 1.8% dengan mata indeks mencatatkan 133.2 berbanding 130.8 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan inflasi pada September 2024 telah didorong oleh peningkatan perlahan bagi kumpulan utama penjagaan diri, perlindungan sosial serta pelbagai barangan dan perkhidmatan 3.1%. Ini diikuti oleh pengangkutan 1.1%, minuman alkohol dan tembakau 0.8%, hiasan perkakasan dan penyelenggaraan isi rumah 0.6%, serta maklumat dan komunikasi 0.4%. Seterusnya, berikut merupakan graf analisis yang telah saya lakukan tentang inflasi. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin menyatakan bahawa inflasi rekreasi, sukan dan kebudayaan 2.1% meningkat lebih tinggi pada September 2024. Pada sebelumnya, Ogos 2024 menunjukkan peratus sebanyak 2.0. Ini disebabkan oleh peningkatan inflasi subkumpulan utama perkhidmatan rekreasi pada 4.0%. Pada Ogos 2024, peratusannya sebanyak 2.8. Sementara itu, restoran dan perkhidmatan penginapan 3.2%, perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain 3.1%, makanan dan minuman 1.6%, kesihatan 1.6%, pendidikan 1.5% dan insurans dan perkhidmatan kewangan 0.5% meningkat pada kadar yang sama seperti bulan sebelumnya iaitu Ogos 2024. Berikut merupakan rujukan yang telah saya rujuk dan kaji. Tindakan yang dilakukan oleh Malaysia untuk menangani isu kemelesetan ekonomi ialah dasar monetari. Bank Pusat boleh menaikkan kadar faedah untuk mengurangkan perbelanjaan dan pelaburan. Dasar fiskal, kerajaan boleh mengurangkan perbelanjaan awam atau meningkatkan cukai untuk mengurangkan defisit belanjawan. Seterusnya, peningkatan produktiviti. Hal ini dikatakan demikian kerana meningkatkan kecekapan dan pengeluaran dalam sektor ekonomi dapat membantu mengurangkan kos pengeluaran sekaligus mengurangkan tekanan harga. Kesan yang diterima daripada tindakan mengenai isu kemelesetan ekonomi ialah memudahkan pengurusan kos dan seterusnya memastikan segala penjimatan dapat dialirkan kepada para pengguna, seterusnya meringankan beban kos sara hidup rakyat Malaysia. Tambahan lagi, memberi peluang kepada rakyat untuk terus meningkatkan pendapatan dan untuk bersama-sama kerajaan dalam mengharmonikan semula ekonomi domestik. Kesemua kesan ini ke arah pembangunan negara. Baiklah, isu seterusnya berkaitan isu pandemik. Seperti yang semua maklum, negara Malaysia telah dilanda pandemik COVID-19 di Malaysia. Malaysia pernah berada di tempat ketiga bagi jumlah kes jangkitan COVID-19 dan juga jumlah kematian akibat penyakit tersebut di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Vietnam. Kes COVID-19 yang pertama di Malaysia telah disahkan pada 25 Januari 2020 yang melibatkan para pelancong dari China yang tiba di Johor melalui Singapura. Pandemik ini memberikan kesan ekonomi yang buruk kepada Malaysia dengan menurunkan nilai mata wang Malaysia dan menyusutkan KDNK-nya serta telah memberi kesan sosial yang besar kepada masyarakat Malaysia.
Seterusnya, apakah tindakan yang dilakukan oleh Malaysia untuk menangani isu pandemik COVID-19 ini? Antara salah satu tindakan yang telah Malaysia lakukan seperti program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Malaysia ialah sebuah kempen vaksinasi kebangsaan yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia di negara ini sebagai satu pendekatan untuk membendung penularan penyakit coronavirus 2019 atau lebih dikenali sebagai COVID-19 serta menamatkan pandemik penyakit pernafasan ini di Malaysia. Seterusnya, tindakan yang telah Malaysia lakukan seperti menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini telah menyebabkan rakyat Malaysia tidak boleh keluar dari rumah sesuka hati. Tindakan kompaun akan dikenakan kepada rakyat Malaysia yang keluar rumah tanpa hala tujuan atau urusan penting. Baiklah, seterusnya, kesan daripada isu pandemik COVID-19 ini. Yang pertama, kesihatan mental setiap individu di seluruh dunia dan tidak terkecuali rakyat Malaysia. Pandemik COVID-19 ini sangat memberi kesan kepada rakyat Malaysia maupun seluruh penduduk di dunia. Sektor perindustrian dan perkilangan dapat bergiat aktif seperti sedia kala setelah mengambil vaksinasi yang telah diusahakan oleh pihak kerajaan. Seterusnya, perkhidmatan kesihatan Malaysia kini berada di tahap maksima dan julung-julung kalinya bahagian perkhidmatan kesihatan Angkatan Tentera Malaysia telah diatur gerak bagi membantu Kementerian Kesihatan untuk menangani COVID-19. Apabila kesemua kesan ini dapat diwujudkan, maka pembangunan negara dapat dibangkitkan semula. Berikut merupakan bukti rujukan yang telah saya rujuk. Berikut juga merupakan rujukan yang telah saya rujuk untuk mengkaji isu ini. Baiklah, seterusnya, isu perubahan geopolitik. Isu ini berkaitan dengan seorang Perdana Menteri Amerika Syarikat iaitu Donald Trump. Trump anggap tarif sebagai kuasa besar ke atas China. Trump mengancam China dengan tarif tinggi sejurus selepas memenangi pilihan raya. Tujuan menekan ekonomi China, memandangkan Amerika Syarikat adalah pasaran ekspor penting bagi negara tersebut. Berikut merupakan satu berita yang menjadi kajian saya tentang isu ini. Seterusnya, tindakan isu perubahan geopolitik. Yang pertama, rundingan bilateral membabitkan kedua-dua pemimpin negara bertemu untuk mencapai kesepakatan. Seterusnya, persetujuan perdagangan dengan menandatangani perjanjian baharu yang berkebolehan untuk mengurangkan tarif dan mengukuhkan peraturan perdagangan. Seterusnya, intervensi WTO yang bertindak sebagai pihak yang berkecuali dalam menyelesaikan pertikaian perdagangan antarabangsa. Seterusnya, kesan terhadap pembangunan negara berkaitan dengan isu geopolitik. Yang pertama, Malaysia perlu mengimbangi hubungan antara Amerika Syarikat dan China untuk mengelakkan ketegangan diplomatik serta memastikan kestabilan perdagangan. Seterusnya, perang tarif boleh mengurangkan permintaan terhadap ekspor Malaysia, menjejaskan sektor pekerjaan dalam industri berasaskan ekspor seperti elektronik, perkilangan dan minyak sawit. Seterusnya, Malaysia mungkin mengalami pengurangan pelaburan asing langsung FDI jika syarikat multinasional memilih untuk melabur di negara dengan risiko ekonomi lebih rendah. Yang terakhir, isu harga petroleum. Automatic Pricing Mechanism (APM) telah menentukan harga petroleum. Kerajaan menetapkan harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia pada RM3.18 seliter. Seterusnya, tindakan kerajaan Malaysia berkaitan isu harga petroleum. Pelaksanaan subsidi secara bersasar, mekanisme harga automatik iaitu APM, kawalan harga RON 95, langkah fiskal dan kawalan inflasi. Berikut merupakan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan untuk menangani isu harga petrol.
Kesan daripada isu harga petroleum yang pertama ialah peningkatan kepercayaan terhadap kerajaan. Hal ini kerana kerajaan telah mengawal subsidi harga minyak petrol. Seterusnya, peningkatan kesedaran terhadap penggunaan tenaga. Tambahan lagi, Malaysia mungkin mengalami pengurangan pelaburan asing langsung FDI jika syarikat multinasional memilih untuk melabur di negara dengan risiko ekonomi yang lebih rendah. Berikut merupakan rujukan yang telah saya rujuk untuk mengkaji isu harga petroleum. Sebagai kesimpulan, negara Malaysia bijak mencari jalan penyelesaian terhadap setiap isu yang berlaku. Oleh hal yang demikian, tindakan Malaysia itu telah berjaya sehingga mewujudkan pembangunan negara yang begitu maju dan baik. Rakyat yang berada dalam negara ini juga mempunyai keselamatan yang terjamin kerana adanya sistem keselamatan yang kuat. Justru itu, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita hendaklah mengekalkan keamanan ini dengan menjaga dan mengambil tahu isu-isu semasa yang berlaku. Itu sahaja perbentangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.